Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Cahaya Insira binti Abdul Razak merupakan wartawan kru TV PSS Al-Ghazali SK Buang Sayang yang bertugas pada hari ini. Bersama-sama saya, Pengerusi Pertubuhan Guru Perpustakaan dan Media iaitu Dr. Zurida Hanim. Tanpa membuang masa lagi, mari kita teruskan ke soalan yang pertama. Adakah doktor sudah bersedia? Ya, insya-Allah saya bersedia. Soalan saya yang pertama, apakah objektif seminar pengawas pusat sumber ini? Boleh kongsikan? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebenarnya Pertubuhan Guru Perpustakaan Media Malaysia merancang program ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pengawas pusat sumber seluruh Malaysia berkaitan dengan peranan, tugas, tanggungjawab pengawas pusat sumber. Sebab setiap tahun biasanya pengawas pusat sumber hadir ke Pesta Buku PBKL hanya sekadar untuk membeli, untuk melawat Pesta Buku. Namun mulai tahun 2022 kita himpunkan pengawas pusat sumber seluruh Malaysia dengan memberi pengisian-pengisian yang boleh memberi manfaat. Dan tujuan kita yang kedua sebenarnya kita sedang melatih pemimpin-pemimpin kecil kerana mereka akan kembali ke sekolah memberi khidmat bantu kepada kawan-kawan di sekolah dan mereka juga mungkin akan menjadi pemimpin cilik di peringkat daerah, negeri masing-masing. Jadi di sinilah platform untuk kita melatih mereka supaya mereka akan menjadi influencer buku atau ejen buku yang dapat membantu guru-guru di sekolah. Terima kasih doktor atas perkongsian sebentar tadi. Kita teruskan ke soalan yang kedua. Pada pandangan doktor, apakah impak seminar pengawas pusat sumber ini kepada semua pengawas pusat sumber di Malaysia? Sebenarnya kita sedang dalam proses melatih 3,000 orang pengawas pusat sumber. Jadi di sini kita terapkan kemahiran berkomunikasi, kemahiran menjawab soalan dengan penuh yakin, kemahiran berinteraksi dengan kawan-kawan di dalam sekolah yang berbeza, negeri yang berbeza, kaum yang berbeza, bangsa yang berbeza dan juga kita memberi idea supaya pemimpin-pemimpin cilik ini dapat mendapat sebanyak mana input supaya idea-idea ini dapat diturunkan di sekolah. Jadi apa yang kita belajar di dalam seminar ini kita mengharapkan mereka akan kembali ke sekolah dan laksanakan. Jadi kita mengharapkan hasil daripada perkongsian mereka ini dapat memberi sentuhan baru kepada pusat sumber sekolah masing-masing dan akhirnya bergerak di peringkat daerah dan di peringkat negeri. Itu sebenarnya impak yang kita hasratkan. Terima kasih doktor. Mari kita teruskan ke soalan yang terakhir. Apakah harapan doktor terhadap seminar pengawas pusat sumber ini pada masa hadapan? Boleh kongsikan? Sebenarnya kita perlu berpandangan lebih jauh. Kita perlu melihat bahawa walaupun hanya seminar pusat sumber ini, kita kata pesertanya adalah pelajar sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah. Tetapi kita mempunyai wawasan yang lebih jauh untuk melatih pemimpin-pemimpin bacaan sejak di peringkat bangku sekolah lagi. Jadi kami sangat mengharapkan kerjasama semua pihak, kita kata stakeholder atau pemegang taruh sama ada daripada pihak GPN, PPD, pemain industri untuk sama-sama menggerakkan pemimpin-pemimpin ini dengan pelbagai input, dengan pelbagai kemahiran supaya mereka sebenarnya adalah pemimpin sebenar yang dapat membantu memasyarakatkan amalan membaca. Jadi sebenarnya apabila mereka balik pada sekolah, mereka boleh mengajak kawan-kawan, mereka boleh mengajak cikgu-cikgu. Jadi latihan itu bermula dari sekolah. Jadi saya mengharapkan kerjasama semua pihak melihat ini sebagai salah satu agenda di peringkat kebangsaan. Baiklah, terima kasih doktor. Untuk makluman doktor, hasil temu bual ini akan kami terbitkan di TV PSS Al-Ghazali Channel. Saya doakan semoga doktor dipermudahkan urusan dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Amin. Sekian, terima kasih.